bulanan 1,000 lebih untuk kawan-kawan yang gaji 2,500 dan ke atas tak layak untuk mohon kereta ni. Dan yang paling penting, anda boleh cubakan untuk mohonkan dengan full loan untuk kereta ni. So, ini adalah Nissan Serena tahun 2019 2.0 spek premium. So, harga kereta 83,800, yang ni harga belum campur dengan road tax dengan insurans. Kereta masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun. Okey kawan-kawan, so anda tengok outlook kereta ni memang nampak cantik sangat-sangat cantik. Kalau yorang tak mampu nak beli Wellfire ataupun Alphard, anda pun boleh pilih kereta ni juga. Okey, so lampu kereta ni dia adalah lampu projector headlamp. Bawah ada lampu DRL. Dan untuk cat kereta masih lagi cat original. Okey, masih lagi cat original. Lepas tu untuk rim kereta masih kekal dengan rim original lagi. Bunga tayar ada lagi 90%. Lepas tu di pintu sini ada keyless entry. So sekarang kita tengok interior dia pula. So untuk interior kereta, condition memang mayat-mayat cantik Dashboard tak ada ketuk, tak ada calah. Okey, mileage hanya dalam 50,000 sahaja. Steering adalah multifunction steering. Lepas tu kereta ni ada Eco mode. Lagi-lagi kereta ni adalah mode hybrid. So untuk mode hybrid ni dia jimat minyak sikit. So kerusi kereta ni adalah full original leather seat. Condition memang banyak cantik lagi. Original touchscreen display pun ada. Ada siap juga 360 camera. Okay, so untuk passenger seat kereta ni memang boleh muat 3 orang dewasa. Dia punya ruang macam biasa memang cukup luas. Untuk model ni dia ada sediakan dengan roof monitor. So bila jalan jauh bolehlah tengok wayang. Lepas tu bahagian passenger seat pun ada juga aircon blower. Okay, so untuk bahagian belakang dia anda boleh tengok dia sama juga macam model baru, ada 2 pintu. So bila yorang nak ambil barang kecil-kecil sahaja, boleh je buka pintu yang ni. Kalau korang nak ambil barang yang besar sikit, boleh je buka pintu yang besar ini. Lepas tu untuk boot punya ruang pun sama juga. Kalau yorang ada bawa full passenger, jangan risau tak ada tempat letak barang. Actually bawah sini ada satu compartment space. Lepas tu kalau yorang tak ada bawa passenger, kerusi dia boleh je kena lipat pergi depan. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next review.